Hutang takkan bunuh kita, takkan bunuh anda, tapi mindset putus asa tu yang akan kuburkan bisnes anda hidup-hidup. Anda tak perlu lari dari hutang, cuma anda perlu ubah cara anda bernafas. Saya tahu hutang ni buat kepala serabut, tidur tak lena, bangun pagi pun rasa beban, dapat duit pun rasa macam tak ada apa-apa. Sebab kalau dapat pun nak bayar itu, ini dan ini. Nak bayar bank lah, nak bayar supplier lah. Anda akan rasa malu. Anda akan rasa kalah. Dan anda akan rasa semuanya macam dah habis. Tapi saya nak cakap terus terang. Kalau hutang boleh bunuh, ramai dah usahawan ataupun businessman dah mati awal-awal. Sebab ramai gila yang memang kembangkan bisnes dia dengan hutang, dengan loan. Anda tak jatuh sebenarnya sebab hutang. Anda jatuh sebab anda tak tahu cara nak bernafas ketika dalam tekanan. Okey, kali ni saya nak cerita cara nak tarik nafas semula bila hutang dah cekik leher. Okey, 1, berhenti lari. Tengok balik nombor hutang tadi betul-betul. Buka balik semua hutang. Senaraikan satu-satu. Jangan sorok. Selagi anda tak hadapi realiti, selagi tu anda tak boleh ubah apa-apa pun. 2, bezakan mana hutang baik, mana hutang bodoh. Okey, hutang yang baik ni adalah hutang yang bau hasil, yang boleh lagi pertahankan bisnes kita. Okey, kalau hutang jenis macam ni, pertahankan. Yang kedua adalah hutang yang untuk gaya hidup. Kan, kalau rasa macam hutang yang macam hutang kereta, mungkin kita boleh downgrade. Okey, hutang-hutang yang gaya hidup ni kita kena potong segera. Contohnya hutang handphone, hutang laptop. Kan? Kalau kereta downgrade lah, laptop mungkin beli yang second hand lah. Handphone beli downgrade lah. So benda-benda yang boleh downgrade. So macam hutang gaya hidup ni potong, downgrade. Yang ketiga, rancang cara bayar. Jangan tunggu ada duit baru nak rancang. Rancang dulu. Duit ada tak ada tu jangan fikir. Plan dulu. Duit akan datang bila kita dah ada plan. Plan ikut aliran tunai, bukan ikut angan-angan. Okey, maknanya bila kita dah plan ikut aliran tunai yang kita ada sekarang ni. Okey, sales sekarang ni masuk banyak ni, ciput dia. So plan daripada yang ciput tu lah. Kan, jangan tunggu kita nak plan, okey, sale naik RM20,000, RM30,000, baru kita nak, oh ni aku nak bayar hutang ni, aku nak bayar hutang ni, aku nak bayar. Tak, urus dulu. Plan dulu dengan aliran tunai yang sekarang. Yang keempat, baru kita improve cari tunai. Bukan alasan. Kita cari tunai. Fokus kepada produk yang laju. Buat offer. Buat pre-order. Cari apa saja cara halal untuk masukkan duit bersih dan cepat. Hutang ni bukan penghujung jalan. Tapi kalau anda duduk diam, memang anda akan mati dekat situ. Okay, ramai orang tengah down. Ramai orang tengah lemas. Tapi tak semua orang sanggup cari jalan keluar. Okey, follow saya setiap hari untuk panduan yang real, bukan sekadar motivasi kosong. Dan kalau anda ada kawan yang tengah hanyut sebab hutang, share post ini sebelum dia tenggelam lebih dalam. Esok insya-Allah saya akan share bina sistem simple walaupun bisnes kecil. Kenapa anda perlukan sistem walaupun solo?